ada beberapa orang kawan aku daripada Pakatan Harapan, dia marah aku jugalah. Dia kata, bro, kenapa kau tak bising bila PAS main Kunut Nazilah? Kau tak sayang PMX ke? Jawapan aku mudah je. Aku cakap tak apa, kita tunggu. Sebab Kunut Nazilah tak salah. Dia nak doa untuk siapa? Doa lah. Contoh kalau aku tak suka dengan PAS pun, kalau aku doa Kunut Nazilah tak ada PAS pun, yang nak menjahanamkan PAS bukan aku. Dan kalau kata Allah nak lihat pun, dia mesti tengok. Betul ke orang yang kau doa ni kejam? Faham tak? That's why bila PAS gunakan Kunut Nazilah, aku relax, aku tenang. Sebab aku pun amalkan Kunut Nazilah. Cuma bezanya aku dengan beberapa pimpinan PAS ni, aku doa Kunut Nazilah. Aku tak sebut spesifik orang. Aku tak sebut spesifik kumpulan. Aku cuma cakap, Ya Allah, selamatkan aku daripada fitnah dunia. Itu saja. Dan Alhamdulillah bila kita lihat, bila mereka terlalu main Kunut Nazilah, kononnya PH ni kejam, zalim dan sebagainya. Dan yang paling kurang hajar tu sampai kaitkan PH dengan Israel. Rupa-rupanya kita lihatlah, kita mulakan dengan pergaduhan bersatu dulu. Sebenarnya aku senyum je bila tengok diorang gaduh. Diorang kata, oh ini semua amalan dalam parti. Aku hanya senyum sebab aku tak ada hak untuk bercakap pasal bersatu. Tapi bila kata pemilihan PKR hari tu ada pertembungan antara Rafizi dan juga Nurul Izzah, orang PN juga yang banyak bising kata apa, Kunut Nazilah sekarang dah on dah, sebab tu PKR akan berpecah, PH akan jatuh. Aku senyum lagi. Normal lah, dah nama pun pemilihan mestilah akan bergaduh kejap. Itu normal dalam satu keluarga. Buktinya sampai hari ni pun Rafizi tak keluar lagi daripada PKR. Walaupun dia tak aktif seperti dulu, tapi dia bertindak sebagai ahli biasa. Duduk dekat belakang, relax, tenang. Namun bila tengok bersatu, mana ada pemilihan pun tahun ni. Tapi bergaduh bukan main lagi. Siap ada edaran tanda tangan untuk jatuhkan presiden dan sebagainya. Walhal tak ada pemilihan pun. Bayangkan kalau tahun ni diorang ada pemilihan. Aku rasa dah bercerai-berai dah bersatu ni. Itu pertama. Kedua, hubungan dalam Perikatan Nasional. Kita tengok dalam pentas masing-masing serang satu sama lain. Kawan ni tuduh kawan sana menumpang, kawan sini tuduh kawan sana ambil duit. Macam-macam lah. Jadi aku pun senyap, aku pun tak nak keluarkan statement kata ini adalah kesan Kunut Nazilah. Tak nak. Lepas tu aku ada nampak tahun lepas ke 2 tahun lepas macam tu lah. Ada seorang mamat daripada PAS, dia keluarkan statement apa, kalau nak kibar bendera luar, pergi tukar kerakyatan. Aku senyum lagi. Rupanya tahun ni dekat negeri dia ada kibar bendera Israel. Nampak tak? Aku rasa Kunut Nazilah yang korang minta dulu ni, Allah sedang bagi. Apa yang korang minta? Hapuskan Pakatan Zalim. Alhamdulillah.